Yang besar bukanlah makanan untuk Gaza. Yang paling besar adalah kecuaian manusia di seluruh dunia yang mengizinkan sebuah bangsa yang datang merampas tanah milik bangsa lain dan membiarkan bangsa itu dibunuh selama 7 dekad. Itu yang menjadikan barulah ada kesedaran kata bahawa flotilla bukanlah mesej tentang makanan, tapi mesej tentang kecuaian, bagaimana 8.2 bilion manusia di dunia, 193 buah negara, boleh membiarkan satu bangsa yang merampas tanah bangsa yang lain, membina bangsa mereka, negara bangsa mereka secara haram dan membunuh penduduk asal. Itu saya fikir kata satu gambaran yang dia akan jadi presiden case lah untuk kes-kes yang lain selepas ini, di mana orang mula sedar sama ada media dikuasai oleh mereka yang cuba menstrukturkan pemikiran masyarakat dunia, era itu telah berakhir. Dunia telah dimerdekakan dengan perkongsian media sosial apabila semua orang mau memainkan peranan.